Ya nampak. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Nizamin Hindi. Saya sebagai wakil kepada kumpulan saya untuk membentangkan tajuk aplikasi konsep ijarah dalam sewa aset modern analisis syariah terhadap model leasing Islam. Sebelum itu, izinkan saya untuk berterima kasih kepada penganjur dan juga kepada moderator kerana sudi eh, memberi peluang kepada saya untuk membentangkan berkenaan dengan assignment saya. Oke, yang pertama sekali latar belakang kajian. Konsep ijarah merupakan antara akad utama dalam sistem keuangan Islam yang digunakan secara meluas dalam sewaan aset dan pembiayaan perbankan. Di Malaysia, aplikasi ijarah berkembang melalui produk seperti Al-Ijarah Thumma Al-Bai atau yang dikenali sebagai ITAB yang membolehkan pemilikan aset secara berperingkat. Namun begitu, pelaksanaan ijarah moden masih berdepan cabaran dari sudut tanggungan risiko, kadar sewaan, dan pemindahan milik yang kadangkala menyerupai amalan konvensional. Situasi ini menimbulkan persoalan terhadap tahap pematuhan syariah sebenar dalam pelaksanaan Islamic leasing. Seterusnya, pernyataan masalah. Dalam kajian kami, terdapat beberapa masalah utama yang dikenal pasti dalam pelaksanaan ijarah di Malaysia. Antaranya ialah kekeliruan konsep antara ijarah Islam dan leasing konvensional. It- Isu pelaksanaan berkaitan pemilikan aset serta tanggungjawab penyelenggaraan dan risiko syariah akibat pengaruh struktur konvensional. Selain itu, eh, tahap kesedaran masyarakat terhadap perbezaan produk Islam dan konvensional juga masih rendah, sekaligus menjejaskan kefahaman terhadap konsep sebenar ijarah tersebut. Seterusnya, objektif kajian. Kajian ini mempunyai 4 objektif utama, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep asas ijarah dari sudut hukum rukun dan syarat. Kedua, mengenal pasti bentuk dan aplikasi ijarah dalam sewa aset moden seperti ijarah muntahiyah bil tamlik. Ketiga, menganalisis tahap pematuhan syariah model Islamik leasing berdasarkan garis panduan Bank Negara Malaysia dan piawaian AAOIFI. Dan keempat, mencadangkan langkah menambah penambahbaikan bagi meningkatkan integriti syariah dan pelaksanaan ijarah. Terusnya pergi kepada sorotan literature, prinsip asas ijarah, rukun dan syarat. Dalam eh, prinsip asas ijarah terdapat 4 rukun utama, yaitu yang pertama ialah al-akad akidain, yaitu dua pihak yang berakad, yaitu mukjir sebagai pemilik aset dan mustajir sebagai penyewa yang mestilah berkelayakan. Kedua-duanya mempunyai ahliah dalam akad tersebut. Seterusnya, rukun kedua ialah ma'qud alaih, yaitu manfaat aset yang disewa mestilah halal, jelas dan boleh diserahkan, itu boleh dipindah milik. Seterusnya, rukun ketiga ialah sirah, yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul mestilah jelas menunjukkan persetujuan antara kedua belah pihak yang berakad. Seterusnya, rukun keempat ialah ujurah, yaitu bayaran sewa yang diketahui jumlahnya dan dipersetujui sejak awal kontrak. Pe- Pemenuhan rukun dan syarat ini penting bagi memastikan akad ijarah sah dan mematuhi kehendak syariah. Seterusnya, perbezaan antara ijarah dan leasing konvensional.
Dalam ijarah, akad melibatkan pemindahan hak guna tanpa memindahkan hak milik dan aset kekal milik pemilik sepanjang tempoh sewaan. Maksudnya di sini adalah selama mana penyewa masih membayar sewaan pada aset tersebut, bermakna hak milik kepada aset tersebut masih eh, hak milik pemilik yang sebenarnya, itu orang yang menyewa aset tersebut, dan belum lagi berpindah milik kepada penyewa. Seterusnya, risiko kerusakan utama juga ditanggung oleh pemilik aset tersebut. Manakala eh, dalam leasing konvensional pula sebaliknya, yaitu kontrak sering berdasarkan pinjaman dengan faedah dan risiko serta tanggungan dipindahkan kepada penyewa walaupun hak milik belum berpindah lagi kepada penyewa tersebut. Perbezaan ini menjadikan ijarah lebih menepati prinsip keadilan dan mengelakkan unsur goror yang terdapat dalam leasing konvensional. Seterusnya, struktur pelaksanaan model ITAB. Model ITAB yaitu al-ijarah thumma al-bai'. Model ITAB dilaksanakan melalui 3 peringkat utama. Yang pertama, bank akan membeli aset dan menjadikan aset itu dan menjadi pemilik sah kepada aset tersebut. Yang kedua, selepas aset dibeli oleh bank, bank akan menyewakan kepada pelanggan dengan bayaran sewaan yang dipersetujui oleh dua pihak. Seterusnya, yang ketiga, selepas tamat tempoh sewaan pada tempoh tertentu, pemilikan dipindahkan melalui akad jual beli. Model ini menggabungkan akad ijarah dengan janji pemindahan milik dan berfungsi sebagai alternatif patuh syariah kepada sistem sewa beli konvensional pada masa kini. Seterusnya, isu praktikal dan garis panduan. Walaupun model ijarah telah berkembang, terdapat isu praktikal seperti kekangan undang-undang sivil, kelemahan dokumentasi, dan kekeliruan pelanggan. Bank Negara Malaysia melalui polisi dokumen on ijarah menegaskan kepentingan pematuhan syariah dalam setiap fasa kontrak, termasuk dokumentasi, pengurusan aset, dan pemindahan milik, bagi memastikan pelaksanaan ijarah tidak menyimpang daripada prinsip asalnya tersebut. Seterusnya, pergi kepada fokus kajian dan metodologi. Fokus kajian kami ini adalah untuk menilai aplikasi konsep ijarah dalam instrumen sewa aset moden dari perspektif syariah dengan tumpuan kepada model Islamic leasing di Malaysia. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif melalui analisis kandungan terhadap teks fik klasik dan kontemporeri, piawaian piawaian syariah AAOIFI, garis panduan Bank Negara Malaysia, serta sorotan literatur akademik. Pendekatan ini bertujuan memastikan analisis dilakukan secara menyeluruh dan berlandaskan autoriti syariah yang diiktiraf. Selanjutnya, perkembangan ijarah di Malaysia. Itu dapatan kajian. Produk produk ijarah di eh, produk seperti ijarah Kia Bitamlik telah menjadi pilihan utama pelanggan, sama ada individual ataupun korporat. Institusi kewangan seperti Bank Islam, MyBank Islamic, dan CIMB Islamic menawarkan pelbagai produk berasaskan ijarah, termasuk pembiayaan kenderaan, hartanah, dan peralatan industri, statistik dan peralatan industri. Statistik turut menunjukkan nilai pembiayaan ijarah mencecah kira-kira sebanyak 45 bilion ringgit dengan kadar pertumbuhan tahunan sekitar 18%. Ini membuktikan eh, instrumen ini dalam sistem keuangan Islam di negara Malaysia amatlah penting. Seterusnya, isu pelaksanaan di Malaysia. Isu pelaksanaan di Malaysia, walaupun pelaksanaan ijarah semakin meluas,
Beberapa isu pelaksanaan masih dikenal pasti, antaranya ialah kejelasan hak milik aset yang tidak konsisten dalam dokumentasi, khususnya dari segi pendaftaran aset atas nama institusi. Selain itu, terdapat kes gabungan eh, akad ijarah dengan elemen jual beli yang tidak telus, sekaligus menimbulkan keraguan syariah. Kelemahan dokumentasi kontrak dan tahap kesedaran pengguna yang rendah turut menyumbang kepada kekeliruan antara produk ijarah dan produk konvensional. Seterusnya, kesimpulan dan cadangan. Sebagai kesimpulan kajian ini, menegaskan bahwa ijarah merupakan instrumen penting dalam keuangan Islam moden yang menegakkan prinsip keadilan dan perkongsian risiko. Namun penambahbaikan masih diperlukan, penambahbaikan masih perlu diteruskan dari sudut dokumentasi, latihan pegawai, pematuhan syariah, dan kesedaran pengguna. Oleh itu, kerjasama antara institusi keuangan, pengawal selia, dan pihak syariah amat penting bagi memastikan model ijarah terus relevan dan patuh syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi semasa yang terus berkembang. Seterusnya, ini adalah sumber rujukan kami. Terima kasih atas pendengaran. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.